Inilah dia guys, sport bike yang paling handsome ada dalam market yang boleh jadi pilihan korang. Inilah dia, Yamaha R25 V4. Kali ni kalau korang tengok R25 V4 ni, rupa dia memang sangat-sangat cantik, okey. Bahagian depan korang tengok lampu DRL yang sangat slim, okey. Dia siap double lagi atas bawah. Main light dia pakai projector lamp. So kalau malam memang sangat terang. Bahagian belakang pula korang tengok ekor dia dah sama macam R15M. So barulah dia duduk dalam kategori family YZF. Capacity engine dia 249cc guys. Yang ini dia pakai double cylinder. So bunyi dia lagi syahdu. Horsepower dia sekitar 35.4 horsepower dengan 23 Nm of torque. Okay, untuk brake system dia pakai depan dan belakang siap dengan dual channel ABS tau guys. Tapi sayangnya dia tak ada traction control. Kunci manual lah guys. So kalau korang tengok dekat sini, meter dia bagi digital tapi tak ada color lah, hitam putih seperti calculator. Yang ini dia datang lengkap dengan USB Type A, so korang boleh charge korang punya phone. Extra, motor ni dia dah pakai assist and slipper clutch. So kuranglah korang punya engine braking tu. Bahagian suspension ada perubahan sikit kali ni. Kalau korang tengok, dia siap datang dengan cover monoshock. And then monoshock dia warna kuning, so nampak kontras sikit dengan warna body yang biru tu. R25 V4 ni target audience dia actually bukan lelaki saja, perempuan pun boleh pakai. Sebab apa? Korang tengok ground clearance dia sangat rendah. So untuk tinggi 155cm ke atas tu tak ada masalah kalau korang nak pakai. And then kita cerita pasal riding position pula. Riding position dia ni bagi aku dia sport touring, dia tak agresif sangat. So memang sesuai kalau korang nak guna untuk buat daily use lah. So tangan korang ni tak adalah sakit sangat kan. Berat motor ni sekitar 160kg saja. So memang manageable lah. Senang lah korang nak ciluk, tak berat sangat. And then dia punya tangki dia sebesar 14.3 liter. Yang ini kalau korang nak ride jauh-jauh, nak ke luar negeri, memang tak ada masalah. So bila lagi guys korang nak try sport bike yang handsome macam R25 V4 ni? Kita ada banyak ready stock untuk unit ni. Korang boleh tekan button apply now dekat bawah. Jumpa di next video.